antara puasa orang Islam dan puasa orang kafir. Bila sahur, kira-kira setengah jam untuk sampai subuh. Jadi kalau tuan-tuan bersahur pukul 2 pagi, itu bukan sahur. Abang, kita makan awal-awal abang, nanti terus balik rumah kita tidur, tak payah bangun sahur. Okey. Maka dia orang pun pergi makan dekat benteng, dekat Fukak. Pukul 1.30. Ni kita kena sahur ni pak. Lah, sahur lah, dah makan tengah malam. Itu nama dia mentegala. Dekat sahur. Sahur ni dekat-dekat subuh. Di antara 50 ayat sebelum subuh. 50 ayat Quran dibaca sebelum subuh, masa dia. Itu nama dia sahur. Kalau tu makan pukul 1.30, kalau baca Quran berapa ratus ayat? Tak 1000 ayat situ. Ini lama yang nak ambil. Okey, yang kedua. Jadi bangunlah makan sahur tuan-tuan. Sekurang-kurangnya sebiji kurma pun jadilah, ada berkat. Sebab bila kita bangun sahur, dia membawa kita terus ke masjid. Kalau kita tak bangun, tak subuh dah kita. Jadi kejutkan suami-suami kita, anak-anak kita bangun sahur. Kejut, buka lampu. Kalau agak-agak susah, buka lampu terang-terang. Kejut anak-anak. Dulu-dulu, kita dulu-dulu, ya Allah, kecil-kecil dulu pakai keplekat tidur. Ya, bila dah bangun sahur, keplekat tu dia selempang jalan ke dapur, menung kecil-kecil. Bukan yang dia pakai pun, dia selempang itu seluar tak kira apa tak kata menung. Bukan kata anak je, dia kata bapak sendiri selempang. Mak kata tak tahu lah, anak dia teruk lah, bunyi lah, teruk dia nak bangun sahur tu cepat. Tahu lah. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Masuk aja waktu maghrib, makan. Tak payah nak tumbuk sambal cari belacan. Orang dah azan, makan. Ustaz, boleh tak saya makan sampai tumbuk sambal? Ulang lah, baik kau makan sambal tu. Dan abang-abang pun janganlah minta benda yang tak ada. Temikai dah ada, susu dah ada, kopi dah ada, nasi dah ada, cendol dah ada, makanlah. Laksa lah laksa. Kenapa kita suka tanya benda yang tak ada? Kenapa abang tanya laksa? Kenapa abang tak tanya durian ke apa? Punya banyak makanan ni pun abang tanya benda-benda yang tak ada lagi. Makan. Sunnah ni tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Tak payah tuan-tuan nak buat tahlil, tak payah. Ini syiar dengan kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Dua masa kita makan. Ustaz, macam saya tu bilang, saya muazzin, saya azan, jadi macam mana Ustaz? Adakah saya nak makan masa saya azan ataupun sebab azan? Kalau abang nak makan, tak nak azan, pasang radio, set, senang, pergilah makan. Ini tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan biji-biji kurma dia telah dia telah ke bawah, dah tak sempat Ustaz. Nanti tumbuh pokok kurma tu, keluar dah mulut buat, kamu telah biji, jagalah. Baik, jadi jangan lambat-lambatkan. Okey Ustaz, macam saya nak lebuh kereta kat lebuh raya, kereta saya rosak. Jadi masa itu dah maghrib Ustaz. Saya belum makan apa Ustaz. Pukul 10 pun belum makan. Adakah saya dikira berpuasa lagi? Dah. Masa waktu dah habis. Tapi Ustaz, saya belum makan apa Ustaz. Kamu tak makan apa pun, kamu dah habis puasa, dah masuk waktu, habislah. Yelah, tak ada pun nak makan. Minum air tu, air tangki. Buka bonet, buka orang bosok. Masuk hospital tuan-tuan, dia terpakul di lidah. Tak payah. Dia kata, apa tanda saya nak buka puasa, tak ada makanan? Tak payah buka. Memang dah tak ada makan. Dia tak ada tanda nak buat korek hidung. Korek hidung, korek telinga. Allah melakar suntuk. Dah masuk waktu, habis lah. Apa masalah lagi? Baik, yang seterusnya, melewatkan makan sahur. Itu sunat tu tuan-tuan.
Okey, sunat. Yang keempat, meninggalkan perkataan sia-sia. Jadi bulan Ramadan ni televisyen kita kontrol lah. Tak payahlah tengok cerita yang tak elok, menyimak benda tak elok, kita kurangkan. Yang keenam, memperbanyakkan sedekah. Ya, sebab Allah gandakan pahala sunat dapat pahala wajib. Benda wajib digandakan 70 kali ganda. Yang ketujuh, menghidupkan bulan malam qiyamul lail. Kita pergi masjid setiap malam i'tikaf, ataupun suami isteri bangun setiap malam, walaupun isteri muzur bangun zikir, dapatkan fadilat Ramadan. Yang ke-8, menjamu orang-orang berpuasa. Perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika solat: menggosok gigi atau bersugi selepas tergelincir matahari. Apa makna tergelincir matahari? Matahari tegak di kepala pukul 12. Bila dia tergelincir, itu maknanya dah masuk zuhur. Maka bermula daripada situ makruh bersugi atau menggosok gigi. Bukan tergelincir matahari ni dah maghrib, bukan. Tergelincir ni dah masuk zuhur, petang. Yang kedua, berlebih-lebihan memasukkan air dalam hidung. Dia masuk masa nak wuduk, dimasukkan. Mungkin batal ataupun berkumur-kumur. Dan makruh ialah mengeluarkan kata-kata yang kecil. Perbuatan yang boleh dilakukan semasa berpuasa: pertama, mandi. Mandi boleh mandi. Yang dilarang, minum. Yang kedua, berseronok atau bercumbu-cumbu dengan isteri dengan syarat tak nak syahwat. Ya, sekadar peluk pinggang isteri jalan pergi pasar Ramadan, tak apa pegang tangan isteri, pegang tangan pergi ke Mustafa Center, tak apa. Ya, nak pergi kerja, suami cium isteri dia, tak apa. Batal puasa cium-cium, tak batal, isteri sendiri. Okey, tak batal. Bye-bye boleh. Okay, give me 5. Itu tengah baik, give me 5 lah. Tengah bagus, dia 5 di pipi-nya tu lah. Lekat 5 sini. Ini pun 5 apa macam ni. Yang ketiga, melewatkan mandi junub sehingga masuk subuh. Dia kahwin, dia projek dengan isteri dia. Projek apa, Ustaz? Allahuakbar. Jadi dia projek dengan isteri dia. Sedar-sedar pukul 6 pagi. Ya Allah bang, sahur. Allah nak bagi rezeki pada kita. Allah yang menjadikan kita tak sedar waktu subuh ni. Kita makan je lah. Bro, sabar. Kamu masih lagi boleh berpuasa. Pergi mandi dua orang. Pergi sembahyang subuh. Teruskan macam biasa. Tapi Ustaz, kita orang dalam junub Ustaz. You all junub malam tadi lepas sembahyang tarawih. Yang salahnya engkau orang berjunub pukul 6 pagi, baru salah. You all dah berjunub bila? Kita awal lagi Ustaz, masa tarawih kita dah junub Ustaz. Kita orang tak pergi tarawih pun Ustaz, kita tarawih dalam bilik kita ya Ustaz. Maknanya kita dah sampai ke subuh besok pagi baru saya jaga. Maknanya tak timbul masalah, mandi dan teruskan puasa. Yang salahnya pukul 7 pagi berjunub. Yang tu baru batal puasa dia. Kena denda 2 bulan berturut-turut si suami. Baik, parah puasa dia. Baik. Merasai masing-masing sesuatu yang sedang dimasak, menggunakan lidah dengan syarat tidak ditelan, makruh. Dia masak gulai, dia ambil senduk, dia berbuat kat tapak kanan. Masih dia buang balik. Itu cara dia tak batal. Sikit je. Dia ambil gulai, tak atas tangan, tak atas senduk. Masak. Dah tu menyam. Memanglah masak. Masak ni dia ambil sudut-sudut tu. Batal. Yang tu batal. Dia hanya boleh letak di lidah, tapi dia tak boleh telan. Dia keluarkan balik dia. Okey, masih ni kok. Dia ludah dah gulai. Oh, tersilap. Tak apalah, sekali-sekala.
Baik. Kemudian menelan air liur yang berada di kerongkong dan tidak dibolehkan apabila air liur sudah kahak, sudah berada di tengah-tengah lidah. Zaman dulu lah, asal bulan puasa je dia suka ludah. Ada yang jenis kebang muda, kebang air liur. Maklum masak apa maklum bertani. Bakpa oi. Mak bakpa apa mau. Buanglah maklum oi. Lu kebang gulung dalam lidah tu buat apa? Bakpa dengan bakpa. Astagfirullahalazim. Kerja dia ludah. Dia kata kalau telan air liur batal. Tak adanya telan. Tak adanya batal. Yang batal dia kena duduk di sini. Kahak duduk di sini. Kahak oh. Telah balik ayah itu. Okey. Ataupun kahak dah jatuh ke bawah, air liur ke bawah, ditarik balik. Ayah itu yang batal. Okey. Kalau di sini itu kan telan, bukannya batal. Ya Allah, seksa benar puasa ni. Yang keenam, menghidu minyak-minyak wangi ni. Itu makruh, tak batal. Baik, habis. Okey. Baik, kita tengok soalan-soalan. Banyak ni tuan-tuan. Macam mana nak jawab ni banyak-banyak ni?